Kau kata pegawai kesihatan tu nak datang pukul 10. Aku ni tadi kelang kabut nak mandi koboi. Betul mandi koboi pakai ni sampai ke bawah ni tak basah, basah yang bawah. Aku cakap dengan kau, mandi koboi ni Tak kata lah air. tak berapa nak kata sebab nak cepat sampai kemari. Tak sah kalau air tak kata. Aku bukan mandi semayang, mandi. Ih, Pak Din tak mandi. Padan lah bau kambing. Kau bila cari ingat kan ada kambing tu pakai Kambing. Mila. Tak baik kata bau kambing. Kau dah kena biasa-biasa dah dengan kambing. Mana tahu lepas ni serumah dengan kambing. Ni, kan kalau kau halau kau daripada kampung ni sekarang, mana kampung kau nak duduk? Malah. Halo? Halo? Aku tak dengar pun bunyi telefon. Tak dengar. Cuba jalan sikit ke depan tu. Apa ni? Tak dengar. Repeat. Dia kat putih. Baru dengar. Apa dia? Oh, okey. Sekarang benda ni betul-betul dah dekat sempang kedai OOTD kan? Nampak warung tak? Warung Pak Kodi. Betul-betul dekat depan tu je nampak balai raya tu. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru ada lain. Ya. Memang. Belain ni aku perhatikan ni. Aku perhatikan je kau tadi. Aku pun selalu juga telefon dalam balai raya ni. Tak ada sampai ke situ berjumpa lain. Sini pun ada lain. Yang kau pergi tepi milah tu pasal apa? Situ je lain clear, sini tak clear. Janganlah lain macam sangat. Sebab ini kendak alam. Kita tak tahu mana yang lain ada, mana yang lain tak ada. Dah kat tempat milah yang clear. Kalau kat situ serabut juga kan? Kendak alam. Basi. Betul lah. Tak kisahlah apa-apa. Yang pelik sangat tengok ni. Handphone jenis apa tu pakai getah segala bungkusnya. Berselegok getah, berbikat. Kan kedekut. Alah, getah ni kan kita apa-apa kan senang kan. Kalau hilang kita tahu ni handphone kita kan. Biarlah cara kita, hidup kita orang nak tentukan buat apa kan. Hidup. Tu bukan cara kita. Tu cara kita kedekut malah beli telefon baru. Biarlah. Biar. Kedekut. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ni ke dia? Oh, ni dia. Oh, Cik Adam Cik Adam. Wah, awal-awal kau dah salam ya. Sila duduk, Cik Adam, sila duduk. Handsome-nya Cik Adam ni. Gelenyah Mila. Apa puji orang gitu? Mila, kita ni biar berhemah sikit. Berhemah lah tu saya puji dia, Pak Din. Aku selama hari ni tak kau puji, berkati bedak aku bos lagi. Yelah, dosa pula kau menipu. Tak apa lagi ni lah. Okey, Cik Adam, terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang ke Kampung Kalut. Hari ni saya nak minta kau bangun bersama. Ya, baik. Okey. Tadi bisik, dia beritahu. Okey, baik. Baik. Makin pelik Pak Kodi. Jadi nak minta Cik Adam untuk bagi penerangan tentang denggi yang sekarang ni sedang berluas-luasa. Berluasa di kampung. Okey. Jadi saya perkenalkan dulu orang-orang yang ada depan Cik Adam ni. Mesti Cik Adam tertanya-tanya, betul tak? Okey. Di sebelah saya ni Tok Ketua Kampung ni, Kampung Kalut, iaitu Pak Din. Di sebelah sana yang cantik manis tu, itu dia Cik Mila. Hai Cik Mila. Saya Mila je kau hire. Saya tak tahu pula di kampung ni ada cantik. Apa yang cantik? Apa yang cantiknya? Kampung kita. Apa yang cantik? Yang lain tak cantik. Pak Din, ini menghina orang kampung kita. Ini tak patut. Ni. Yang belakang tu jangan emosi. Memang betul pun cakap dia. Saya selaku bendahari kampung ni, Ucup. Dan minta Cik Adam teruskan penerangan. Pak Kodi. Tak kata kena ikut. Siapa ni? Astagfirullahalazim. Okey. Yang di sebelah sini ni timbalan ketua kampung Pak Kodi. Ini budaya ni saya tak bawa dalam kampung. Tak Cik Adam ni budaya ni tak ada dalam kampung saya. Saya nak minta Cik Adam boleh mulakan bagi penerangan. Baik Tok. Ini kampung JKK Kalut kan? Kampung Kalut. Ya. Satu-satu kampung Ya. yang ada banyak
kes. Betul. Cik Adam, minta tolong Cik Adam. Kes denggi. Betul. Minta tolong Cik Adam susun ayat betul-betul tak faham lah Cik. Biar saya mulakan. Bila nak mula ni? Tak mulalah tu. Sabar. Kes denggi tu daripada nyamuk Aedes kan? Betul. Padalah banyak nyamuk. Padalah Mila kena gigit nyamuk je pada Mila ni. Betul Mila. You nak I check kah? Tak payah. Kalau nyamuk yang ke badan dia tu saya dah cek. Pak Din, kalau saya Aedes Mila ni dah lama kena. Dasar. Pak Din, nanti sebelum Cik Adam kita pergi lebih panjang, saya tak setuju dengan Cik Adam ni. Kampung ni mana ada nyamuk? Memang, betul. Betul Saya apa? nampak semua di sini. Sekejap Boleh buang kahak dulu kat luar sana. Semua sini nampak bersih. Ya. Betul. Dan kawasan pun bersih. Tapi kita tak tahu. Aedes ni berduduk dalam air. Berduduk. Dia bersekedudukan. Bersekedudukan. Apa yang ada air, boleh masuk air. Di situ. Jangan kena. Yang masuk air tu dia ni dah lama masuk air. Satu lagi. Kita kena Apa tu? Lali tamblum. tengok rekod sekejap. Tengok rekod kejap. Tengok rekod. Pandai. Kita kena basuh cawan-cawan ni. Itu dia. Tapi saya tak tahulah. Nyamuk ni kah suka manis kah, suka apakah. Tapi kita perhatinlah. Prihatin. Kita prihatin. Saya tanya soalan Cik Adam. Boleh. Macam mana mengenai lalat yang berleluasa? Macam saya meniaga warung. Okey. Di warung, betul lalat datang, berhimpun, mengenyut kat situ. Macam kita nak halau dia. Tolong minta maaf, tolong jangan kelirukan Cik Adam. Cik Adam, cari dulu betul-betul jumpa ke tidak. Tak jumpa, tak apa Cik Adam. Tak apa, lupakan saja itu. Tak, dalam rekod ni saya tak jumpa lalat lagi. Ya, memang lalat tak ada dalam tu. Tak ada Cik Adam. Takkan jumpa lalat. Takut terjumpa episod lain pula. Jadi kalau kita nak tahu, Hei! Cik Adam tak apa. Cik Adam pada depan. Tak apa Cik Adam, pandang depan. Okey, sekarang ni, mulai hari ni, kita ikut cakap Cik Adam. Kita buat goyong-royong. gotong royong Cik Adam. Goyong-goyong tu pening. Gotong royong tak apalah, kita pakailah. Cik Adam, jangan membelakangkan kami Cik Adam. Cik Adam. Saya nampak nyamuk. Okey, kita pergi makan dulu. Ya, kita Okey, makan. Sila. Makan, jom. Aduh, letih lah gini Pak De. Kalau tahu nak letih gini, baiklah kita upah orang aja gotong royong ni. Kau ni memanglah penat tapi tak payahlah sampai nak upah orang. Cuba kau tengok. Pak Din dengan Pak Kodi. Walaupun dah tua tapi diorang rajin tau. Boleh jadi contoh kepada orang budak-budak muda. Betul. Saya rasa kagum dengan kampung JKK ni. Mestilah. Orang tua ni kerja dia slow. Tapi tiba-tiba siap. Ya, tu orang tua. Lagipun kalau nak ikut, ni apa banyak sangat air ni ada lagi. Aduh. Kedai kau ni tak pernah yang ada air batu. Kodi buat air tapi tak pernah. Straw pun tak ada. Kita ada berapa orang tadi ni buat apa ni? Buat gotong royong ni? Tadi dengan saya dalam 12 orang. 12 Dengan Cik Adam ni 13. Pak Din. Apa? Pak Din. Apa masalah kau ni? Dengan kasut merah ni. Pak Din. Apa? Payo Pak Din. Adakah kita orang nak bersihkan rumah dia? Dia nak hambat kami dengan penyapu. Muka aku ni disebat dengan penyapu. Tak sempat ke tak sempat? Sebat ni. Tak sempat lah dia sebat, aku lari. Lepas tu dia cakap apa tau Pak Din? Suka hati aku lah nak boleh jentik ke, polong ke, nyamuk Aedes ke, gajah ke. Lepas ni, confirm. Pasal Pak Ayuk ni masuk balai raya balik. Hai, meeting lagi. Tak payahlah Pak Din, tak payah pedulilah. Ini benda kecil, masuk balai raya. Cuba buat benda lain. Kita karaoke ke, wayang pacak kan, Mila kan? Nanti. Nak buat macam mana? Dah masyarakat macam itu. Tak apalah, minggu depan kita buat yang grand-grand lah. Karaoke? Tak kisahlah apa pun. Maaf, Cik Adam, kita ke balai raya lah.
Sebab saya nak minta tolong dengan Cik Adam bagi nasihat sikit dekat Pak Ayub ni. Yang dia cakap ni tadi. Dia ni degil sikit, tak mau kerjasama. Baiklah, Tok. Kalau macam gitu, jom kita ke balai raya. Amin. Ni apa, Cok? penat Kau tolong lah. telefon si Yop ni. Mana dia ni? Pagi tadi tak nampak bayang dia. Subuh pagi tadi pun dia tak datang ke surau sembahyang subuh. Dia nak jadi apa budak ni? Agak perut dia apa masalah kau ni? Tak payah cakap bayang. Bayang-bayang tak payah cakap. Ni, saya dah datang dengan diri saya di sini. Siapa yang tak puas hati aku? Cakap. Bukan silat ni. Sabar, Pak Ayub. Sabar. Bukan silat ni. Silat pendekar. Bapak saudara kau ni, tenangkan dia. Enggak, kalau cakap tu saya pun boleh buat, semua orang boleh buat. Tolong duduk pergi tak apa. Tak lah, hai. Pak Kodi apa? Sudah. Sudah aku kata. Apa masalah kau ni? Tak mau bagi kerjasama, langsung tak nak kemaskan kawasan rumah. Kenapa? Iyalah. Ni siapa buang barang-barang saya ni? Barang-barang kesayangan saya dibuang macam tu je. Kau ke buang barang-barangku? Pasu tu, aku beli kat Naratiwan. Tahu? Kat Danok tu. Kau suka-suka je kau buang. Ini boleh mendatangkan marah ni. Dia pergi Danuk. Air dalam takungan tu untuk kucing aku minum. Kambing aku minum. Ayam aku minum. Itik aku minum. Lembu aku minum. Ini pun orang buang. Orang tak tahu. Apa? Aku ni pecinta haiwan yang sejati. Ni Pak Ayub, pecinta haiwan juga. Tapi janganlah sampai pecinta jentik-jentik. Yang Pak Ayub nak bela jentik-jentik buat apa? Nanti kalau dah satu kampung ni kena denggi, sakit, kampung kita semua, budak-budak kampung kita semua masuk hospital, siapa nak jaga kampung kita? Jawab. Punca lah ni. Kau pun sama. Kau jangan pandai cakap orang je. Kau pun sama. Sama kau. Kau pun sama. Sebenarnya, apa yang Ucup cakap tadi tu adalah betul. Nampak? Kita kena bekerjasama. Apalah guna Nyanyi. Sambung. di kematangan fikiran. Bila di jiwa kita masih lagi muda dan mentah kulihat hijau. Anak juga nanti yang. Apa? Tak apa. Aku tahu korang semua tak suka aku. Tapi harus diingat. Aku akan pergi daripada kampung ni. Balik. Pergi. Tapi, kalau Pak Ayub lepas ni kena nyakit denggi, kenalah sore-sore, Orang kampung tak secara ke Pak Ayub. Bijan. Kau tak payah nak takut-takutkan Pak Ayub ni. Kesian Pak Ayub ni. Dia hidup seorang-seorang. Tak ada orang jaga dia. Jangan sedih Pak Ayub. Saya faham. Dia Ni seorang-seorang. Mila, dah habis dah kau nasihatkan dia? Belum nasihat lagi. Saya nasihatkan Bijan. Jadi sekarang kau nak nasihatkan lah? Dah habis dah. Jangan kau nasihatkan dia. Tak payah kau nak mandai-mandai nasihatkan dia. Biar aku je nasihatkan dia. Lagipun dia ni bukan boleh percaya. Kenapa pula? Tengok Mila, aku dah kata dah. Pak Ayub ni buat hama. Tengok kau dah bersin. Cik Adam, kerana sudi datang ke kampung. Kalut ni. Wah, Tok. Mila bersin Tok bagi fokus. Saya bersin Tok buat bodoh je. Kau bersin dengan Milah lain. Milah tu pengesin... lantak. Tak jumpa ayat. Tak jumpa ayat tu. Tak apalah. Tak apa. Kalau kau tak suka, aku balik. 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 Oi. Bijan, teman aku jap. Pergi jumpa tu, Mariam.
Hari tu aku teman kau kan. Kau jangan cakap kau tak ada teman aku Tak fair and square macam ni. Aku ni bukan tak cerita meh. Aku tengok banyak kerja. Aduh, mu pun. Lagi pun petang ni aku nak tengok TV. Wak doyok jadi guest petang ni. Aku ke fan Wak doyok. Lagi pun kalau aku temen mu jumpa Mariam tak comel lah. Oh, sebab dia tak comel. Dia hot lah. Hari tu dia masuk majalah tau. Tak nak malah aku. Malah. Dia masuk majalah tu pun mesti sebab tak ada model lain. Tu lah dia last minute aku panggil. Bijan. Mila. Pak Yop, apa hal ni? Pak Yop. Apa ni Pak Yop? Tolong. Panahlah. Aku dah muntah 45 kali. Berik cirit 60 kali. Tulang-tulang semua dah kukrak. Aku tak ada, aku sakit. Bijan, aku rasa ni denggi ni dah bintik-bintik merah keluar tu. Denggi ni. Panah teruk. Panah. Jom kita pergi warung Pak Kodi dah. Warung Pak Kodi macam ni? Bawa lah. Lagi. Okey, jom. Jom, cepat. Ayo, jangan pusing. Saya ada deh. Mila, nanti Mila. Kau ni apa masalah kau ni? Aku ni? Hai. Apa hal Pak Kodi tu, Tok? Tak tahulah. Semua benda dia campak. Hari ni berapa bulan? 9. Malam? Jumaat. Dia sampai asawan dia. Aku tahulah aku lama dengan dia. Tak order sampai. Dia mah tu tadi dah telefon dah. Betul lah Pak Kodi ni. Ya. Saya pun tak tahu lah, Tok. Motor saya ni dah banyak kali sangat, Tok, rosak, Tok. Aku menyesal tu. Patutnya tadi aku tampang si Kitul tu. Si Kitul mana pula? Tok main tembak je nama orang. Tak tahulah orang panggil gitu aku dengar bunyinya. Kalau tidak, aku naik aku tolak motor kamu tadi. Padi, minum Nasib. Minum? Minum apa? Dah sampai. Ni air yang kau hantar ni apa? Orang lain punya. Ini welcome drink. Bukannya orang lain punya, saya salah. Orang lain. Minum apa? Tak apa, suka-suka kau lah nak bagi apa air. Kalau tak sebab aku ni macho dan hebat, memang tak tolak motor kau naik ke atas tadi. Ya, Tok. Dah naik bukit. Kalau turun bukit tak payah tolak pun tak apa. Betul, tapi ada juga orang turun bukit perah, naik bukit break. Ni. Kamu ambil lah buah-buah tu bagi makan kat dia orang ni. Oh, okey baik, Tok. Okey, boleh. Ayak. Tak. Berayak tu. Tolong ambil buah-buah tu. Buat ni makan. Pak Kodi. Alhamdulillah, terima kasih ni. Dusun punya semua ke? Dusun. Ni. Pak Din. Terima kasih sangat Pak Din. Saya memang lama dah tunggu ni. Alhamdulillah. Bukan Pak Kodi punya. Habis tu? Ini kan kejap lagi nak makan ramai-ramai. Awak tak apa awal. Ni Milah dengan si Bijan mana ni? Tak tahulah, tapi rasanya kejap lagi sampai kot. Biasa mesti lalu kat depan ni. Jangan pergi berdating pula dua orang tu katnya. Alah, Tok ni jealous sangat lah. Sebenarnya saya tahulah taktik Milah tu. Dia tu saja je, Tok. Nak bakarkan hati Tok buat keluar dengan Bijan. Kau, Cuk. Bukannya Milah nak bakar aku. Kau yang nak bakar aku. Kau tahu tak? Aku ingat lagi dulu. Pernah kau bawa dia teman dia. Bawa pergi ke kilang dia. Kau main lagi jalan berdua-dua. Manis sangat kau rasa apa neman dia tu. Tok, ni saya cakap, Tok. Salah ke kalau kita bantu orang, Tok? Masa tu Milah dia buat family day. Jadi kawan-kawan dia semua dah kahwin. Jadi saya ni macam kata orang tu berlakon lah jadi suami dia, Tok. Kau ni asyik bawa air je, kerja pasal apa? Pasal bila kan? Aduh. Ni orang punya. Ni, lain kali kemas lah. Ni kau telefon lah apa ni orang tu? Mana telefon? Telefon. Biar saya telefon Milah dengan Bijan. Pak Din. Tuan. Pak Yop. Dia sakit. Pak Din. Pak Yop.
Kenapa Pak Yop ni? Dia macam kena demam denggi ni. Badan panas, tak kebal-kebal. Lepas tu tengok muka dengan badan dia berbintik-bintik. Merah-merah. Tadi dah nak pingsan dah. Kalau pingsan terdampar Pak Din. Tak lagan angkat. Tak larat. Pak Din, teruk Pak Din. Pak Apa Kodi. masalah kau kan sakit? Hari tu nasihat dia cakap besar kan? Itulah Kodi. pasal. Orang sakit ni jangan main-main. Tak apa, aku dah khabar dengan kau dulu. Kemaskan rumah tu. Sekarang ni dengki apa semua tu dah beranak pinak. Di rumah kau, atuk nenek moyang dengki semua dah ada kat situ. Ini dengki lah ni. Jom, bawa pergi hospital. Bawa pergi hospital lah macam ni. Bahayalah ni. Bawa lah. Ni. Pak Yop, kalau nak duduk kat hospital nanti seorang-seorang, ni nak beli tak yang Radio Mila cakap tu lah? Tiga kali bayar tau. Diamlah Mila. Orang sakit ni tak payahlah jual Wei, bahagian. kau lepas ke tu? Pak Yop. Ini. Pak Yop. Pak Yop. Tolong. Tolong. Lagi. Motor. Teruskan lagi. Ya, teruskan. Dalam ni tak ada. Belum. Sebab dia dah bangun, dia jalan pusing sini belum lagi. Sampai dia duduk. Lepas tu, dia ni tersunyi kenapa? Sunyi. Ni. Kau main sini kelaken. Ya abanglah wawai, mana nak pitau? Kena macam tak kena. Itulah. Aduh je dia Cik Adam lah. Saya lapar. Dia lapar lah. Wah, dalam padan-padan kau lambat terangkan lapar pula. Maknanya, saya tadi tercepat lah ucap terima kasih ya. Cepat.